Terima kasih Puan Speaker. Selamat sensaung tak sioko kok kiti mimun tak diom tu. Diom Dewan tu. Soalan saya nombor 6. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Selamat sensaung juga kepada siari saya. Ini kami cakap bajauan ya, Puan Yang di-Pertua. Dua-dua daripada Kota Belud. Puan Yang di-Pertua, untuk makluman yang berhormat, Kerajaan Madani kekal komited dalam meneruskan perundingan mengenai perkara-perkara di bawah Perjanjian Malaysia 1963 yang dikemukakan oleh Kerajaan Negeri Sabah dan Kerajaan Negeri Sarawak supaya dapat diselesaikan mengikut Perlembagaan Persekutuan dan kerangka perundangan sedia ada. Sehingga kini jumlah perkara dibincangkan di bawah platform rundingan rasmi MA63 adalah sebanyak 29 perkara. Daripada 29 perkara tersebut, sebanyak 13 perkara telah dapat diselesaikan. Dan ada peningkatan kali ini, 5 perkara juga telah selesai sebahagian ataupun interim. Manakala terdapat 11 perkara belum selesai, iaitu 2 perkara yang telah mempunyai keputusan dasar, 4 perkara yang masih dalam perbincangan dan 5 perkara kini dirujuk untuk perbincangan atau keputusan peringkat tertinggi. Untuk makluman yang berhormat, yang terkini, Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal di bawah Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 bilangan 1 tahun 2026 yang diadakan pada 2 Mac 2026 yang lalu telah memutuskan supaya 4 perkara dikategorikan sebagai selesai sebahagian atau interim, iaitu yang pertama, pertambahan perjawatan perkhidmatan awam negeri Sabah dan Sarawak di bawah perkara 112 Perlembagaan Persekutuan. Yang kedua, bonionisasi perkhidmatan awam persekutuan di negeri Sabah dan Sarawak. Yang ketiga, isu kesihatan dan yang keempat, isu pendidikan. Perkara-perkara ini telah dipersetujui untuk diletakkan di bawah kategori selesai sebahagian atau interim kerana sebahagian besar tuntutan tersebut telah pun dilaksanakan oleh kementerian agensi yang berkaitan. Bagi perkara di bawah MA63 yang masih belum selesai, ia akan terus dipantau oleh bahagian hal ehwal Sabah Sarawak BAHES, Jabatan Perdana Menteri selaku sekretariat kepada MTP MA63 dan Jawatankuasa Teknikal di bawah MTP MA63 bersama dengan semua pemegang taruh di peringkat persekutuan Kerajaan Negeri Sabah dan Kerajaan Negeri Sarawak. Seterusnya, bagi soalan berkaitan penambahan jumlah kursi parlimen di Sabah dan Sarawak, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjalankan urusan kajian semula persempadanan bahagian-bahagian pilihan raya persekutuan dan negeri berlandaskan kepada prinsip-prinsip dan tata cara persempadanan yang ditetapkan di bawah jadual ke-13 Perlembagaan Persekutuan serta menurut bidang kuasa SPR yang diperuntukkan di bawah perkara 113 Perlembagaan Persekutuan. Perkara ini dalam kategori belum selesai dan status dalam perbincangan. Urusan kajian semula persempadanan terhadap bahagian-bahagian pilihan raya sedia ada hanya boleh dilaksanakan selepas tamat lat tempoh 8 tahun atau terdapat pindaan undang-undang ke atas komposisi bilangan keanggotaan Ahli Dewan Rakyat, pindaan perkara 46 Perlembagaan Persekutuan atau Dewan Undangan Negeri. Pindaan terhadap perkara 46 ini perlu mendapat persetujuan 2/3 daripada Ahli Dewan Rakyat dan cadangan pertambahan ini hendaklah datang daripada kerajaan sendiri. Dalam menjalankan kajian ini, SPR diberikan tempoh masa selama 2 tahun untuk menyiapkan kajian tersebut bermula dari tarikh tersiarnya notis yang disebut dalam Seksyen 4 Jadual ke-13 Perlembagaan Persekutuan sehinggalah laporan akhir kajian dikemukakan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri seperti yang diperuntukkan dalam pasal 9 dan 10 perkara 113 Perlembagaan Persekutuan. Akhirnya, Kerajaan Madani beriltizam untuk menyegerakan penyelesaian kepada semua perkara di bawah MA63. Namun, tempoh masa bagi penyelesaian setiap tuntutan adalah tertakluk kepada proses perundangan yang berkaitan. Selain itu, tahap kesediaan Kerajaan Negeri Sabah dan Kerajaan Negeri Sarawak dari sudut operasi, sumber manusia dan kewangan juga merupakan antara aspek yang perlu diambil kira sebelum suatu tuntutan di bawah MA63 dapat diselesaikan. Sekian, terima kasih. Kota Belud. Pada 18 November 2019, ada satu laporan akhir Jawatankuasa Khas Kabinet JKK untuk menyemak pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 yang telah pun dibentangkan kepada Jemaah Menteri pada bulan Disember 2019. Saya percaya YB Menteri juga tahu berkenaan laporan ini yang berstatus rahsia.
Saya tanya bilakah kerajaan akan buka laporan ini kepada pengetahuan umum, kepada publik, kerana saya percaya laporan ini juga adalah asas perundingan kepada kerajaan-kerajaan selepas ini. Kenapa? Sebab ada 4 perkara daripada 11 perkara yang tadi yang berhormat Menteri cakap, ada 4 perkara yang paling orang Sabah mau tahu, iaitu royalti minyak dan bayaran tunai petroleum, kedua mineral minyak dan medan minyak, ketiga Akta Laut Wilayah Akta 750, dan keempat hak negeri ke atas pelantar benua. Kenapa saya petik 4 perkara ini? Sebab 4 perkara ini gantung daripada selepas laporan akhir tu yang tadi saya tanya. Dan terakhir yang dipertua, baru-baru ini bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Joseph Pairin Kitingan yang merupakan saksi kepada perjanjian petroleum yang ditandatangani di bawah Akta Kemajuan Petroleum 1974, jadual subsection 2/2 pada bulan Jun 1976 di Sabah, menyatakan bahawa perjanjian itu tidak pernah dibincangkan dan tidak pernah mendapat kelulusan Kabinet Negeri Sabah sebelum ditandatangani. Jadi soalan saya kepada Yang Berhormat Menteri, apakah pendirian kerajaan persekutuan terhadap pendedahan ini? Ini baru-baru saja, mungkin baru kemarin begitu lebih kurang. Adakah kerajaan sedia menilai keabsahan perundangan penyerahan hak tersebut bagi mengelakkan pertikaian perlembagaan di mahkamah pada masa hadapan? Terima kasih Tuan Yang Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Kota Belud atas soalan tambahan tersebut. Ada tiga persoalan yang telah ditimbulkan. Yang pertama tentang laporan yang perlu didedahkan kepada umum ini, saya ingin menarik perhatian Yang Berhormat Kota Belud bahawa pada 28 Julai 2020 mantan Timbalan Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak telah mengeluarkan kenyataan bahawa kerajaan kekal pada pendirian bahawa tiada keperluan bagi laporan akhir Jawatankuasa Khas Kabinet bagi menyemak pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 didedahkan kepada umum memandangkan isu, kandungan dan perbincangan yang direkodkan adalah bersifat teknikal dan melibatkan perkara sensitif, dan dokumen-dokumen adalah bertaraf rahsia dan penarafan di bawah Akta Rahsia Rasmi 1972. Setakat ini kita kekal dengan pendirian ini, kecuali ada arahan-arahan terbaru. Okey. Yang ketiga tentang isu yang mengenai yang melibatkan petroleum. Untuk makluman Yang Berhormat, perkara melibatkan royalti minyak dan pembayaran tunai petroleum, mineral minyak dan medan minyak, Akta Wilayah Laut, duty stamp dan hak negeri. Yang 4 perkara tadi adalah perkara-perkara yang dikategorikan dalam perkara yang perlu dirujuk keputusan atau perbincangan di peringkat tertinggi. Jadi maknanya perkara ini hanya dibincangkan di peringkat tertinggi di antara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Premier Sarawak dan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah. Mesyuarat di antara ketiga-tiga pemimpin tersebut tertakluk kepada keperluan dan kesesuaian semasa. Walau bagaimanapun kita akan terus memantau perkara-perkara ini di bawah bahagian Hal Ehwal Sabah dan juga Sarawak. Dan yang ketiga, saya pun sebenarnya telah mengikuti keterangan daripada yang Tan Sri Pairin Kitingan yang telah menjadi saksi pada PDA 74. Perkara ini baru saja Yang Berhormat, jadi saya pikir kita perlukan masa untuk meneliti perkara ini untuk kita buat tindakan selanjutnya. Terima kasih.